Pakaian ketat, tudungnya singkat, seluar pendek nampaklah urat. Menutup aurat itu syariat. Selamat dunia, selamat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya sihat dan diharapkan kawan-kawan pun sihat hendaknya. Ramainya yang dah hilang sifat malu sekarang ni. Cuba tengok video-video kat TikTok ni. Cuba tengok gambar-gambar kat Facebook ni. Berapa ramai yang tanpa segan silu bangga mempamerkan aurat masing-masing. Tayang rambut. Jangan ceritalah, kan kita gol katanya. Kubur masing-masing. Agak-agak depan Allah boleh ke jawab macam tu? Firman Allah surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Maksudnya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi jelas menunjukkan perintah Allah supaya kita menutup aurat ni wajib. Kawan-kawan tahu tak aurat itu apa? Aurat tu bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Kalau perempuan, batas auratnya seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Kalau lelaki pula, dari pusat hingga lutut. Alah, rimaslah nak kena pakai tudung. Kawan-kawan tahu tak, di Palestin itu, muslimin dan muslimatnya semasa tidur pun mereka akan pastikan mereka menutup aurat. Sebab apa? Sebab mereka kata kalau rumah mereka dibom, mayat mereka akan dijumpai dalam keadaan menutup aurat. Allahu Akbar. Alah, kalau macam tu lari tak lajulah kalau pakai seluar panjang. Ustaz tengok tak perlawanan akhir takraw Piala Dunia 22 Mei hari tu? Ustazah tengok? Kawan-kawan ada tengok tak? Malaysia juara berganda tau kawan-kawan. Kalahkan Thailand. Juara keadaan dalam menutup aurat lagi. Siapa kata kalau nak hebat bersuka kena dedah aurat? Dek, jangan dek. Tak ada alasan. Takut tak sempat taubat. Dek, takut dek. Siksa neraka. Azab Allah amat dahsyat. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Semasa Rasulullah dimikrajkan dari Baitul Maqdis ke langit dunia, baginda telah diperlihatkan dengan wanita yang digantung rambutnya dan otak di kepalanya mendidih kerana tidak mahu menutup rambutnya daripada dilihat lelaki lain. Allahu Akbar. Sungguh dahsyat azab dari Allah. Alah, kalau macam tu tak bolehlah nak pakai cantik-cantik, nak bergaya, nak OTD. Siapa kata tak boleh nak pakai cantik-cantik, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik sifatnya dan mencintai perkara yang cantik. Hadis riwayat Muslim. Jadi, bukan tak boleh nak cantik, bukan tak boleh nak bergaya, tetapi kenalah menutup aurat mengikut syariat yang ditetapkan. Tak ketat masa sarung nangka. Tak jarang sampai nampak lemak-lemak tu, Tudung tu kena tutup dada. Seluar tu pastikan bawah lutut. Menutup aurat satu syariat. Kepada agama kita taat. Hidup berkat, pahala berlipat-lipat. Di dunia selamat, di akhirat hebat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.